Good morning, gang. Morning, selamat pagi. Kita makan nasi lauk dekat homestay ni. Dengan hijau lagi ni. So lepas ni diorang pun ada shoot dekat Bukit Keluang untuk last day lah. Lepas tu diorang datang shoot kat homestay ni juga. Aku mungkin kejap lagi balik KL terus lah kan. Balik nak editing pula. So stay tune. Okay, kita tengok apa yang berlaku hari ni. Mantap. Padu kan, padu nasi lauk. Makan kepuk dia ni. Makan dengan kepuk sirah. Sirah. Padu. Jari-jari lagi. Kau tak pernah tengok lagi ni? First time tengok. Ni kuih apa ni? Sini orang panggil bogomok ni. Bogomok. Oh, padu. Ikan air, gang. Kita dah on the way balik KL, gang. Ini balik-balik aku terus pergi studio editing. Tak sempat rehat ni. Sampai-sampai je masuk studio, tak tahulah pukul berapa pula aku keluar studio ni. Sebab nak siapkan iklan TVC yang aku shoot baru ni. Sebab klien dah minta. Janji kedua orang pun malam tak esok. Kalau boleh malam ni aku hantar malam ni untuk first draft lah. So apa pun jalan clear hari ni. Dan mereka dekat besok masih shooting lagi. Last day hari ni. So aku gerak dululah. So semoga dipermudahkan segala urusan shooting diorang semua. Terima kasih kepada apa orang kata tim-tim yang terlibat lah untuk menjayakan projek tu. Pelakon-pelakon yang hebat-hebat. Terima kasih daripada cameraman, kru belakang tabir, handy, wardrobe, makeup, semualah. Semua department lah. Thank you Syed and the gang, Syed and the team, PM. Apa pun kita tunggu drama tu keluar. So stay tune. Kita sambung perjalanan. Ni mungkin aku berhenti RR sekejap, berhenti Zohor, lepas tu kita sambung perjalanan. Okay, mantap, gang. Tadi ada orang tahan aku tadi ambil gambar ni, member depan yang kereta kuning ni. So kita gerak balik, berhenti ke hentian sekejap. Kita sambung perjalanan kita, kan. Sambung kejap. Right, let's go. Wah, lawa kereta, bang. Apa cucuk saya ni, kan? Okay bro, gerak lu. Thank you. Okay, kereta kuning jumpa nombor plate, jangan cucuk Okay bro, bye. Let's go, gang. Alright, gang. Sambung perjalanan kita. Itulah dia tadi. Kita
terserempak tengah jalan tadi dekat highway. Nampak dia dah cucuk-cucuk. Lepas tu dia lalu sebelah aku, hon-hon kat tingkap apa semua. Lepas tu dia buka tingkap, dia cakap nak ambil gambar, tangan-tangan macam tu. So aku berhenti lah, cakap depan, berhenti kat hentian. Member daripada Batu Pahat tadi, dia daripada Terengganu nak balik ke Batu Pahat. So ni aku on the way balik ni, terus pergi editing. Alhamdulillah jalan clear hari ni kan. Cuaca cantik, jalan clear. Tadi ada sekejap-sekejap macam lepas hujan lah, tapi tak adalah hujan. So jun lah jalan. Tengok Waze pun tak jam. Mungkin aku sampai rumah mungkin dalam pukul, kalau ikut sampai rumah terakhir ni aku rasa lebih kurang 4.30 kalau tengok timing Waze. So jom gang, kita teruskan perjalanan kita. Stay tuned. Alright gang, dah sampai KL gang. Bukan sampai KL lah, aku mau masuk Duk ni. Kat Jalan Duta sekarang ni, tapi jam teruk gila gang. Jam teruk tahap stres. Apa pun selamat sampai, alhamdulillah gang. Tu dia. Hahaha. Alhamdulillah guys. Sampai. Lega. Sampai depan rumah, alhamdulillah. Okey, ngam-ngam. Sampai juga dekat rumah. So aku nak kena, sebenarnya nak kena siap-siap je. Aku nak kena pergi editing terus. So apa pun, thank you for watching gang. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye bye. Setelah kotor gila kereta aku balik daripada Besut, tak sempat pergi Big Joe. Aku pula ada kerja pergi nak pergi rumah Namron. Aku singgah ke uncle dekat atas mas dia, suruh uncle kasih cuci aku punya kereta dulu gang. So selain daripada Big Joe, sinilah car wash yang aku datang gang. Big Joe car wash sendiri kan. So uncle punya TikTok dia tak ada cerita lah gang. Nampaklah bersih kereta. Uncle ni aku punya sifu lah untuk bidang detailing, sifu aku. So kau hantar sini tu, Uncle Lee Car Wash tu memang TikTok lah. Bersih kan. Nampak bersih. So dah bersih kereta, selesai masalah. So korang yang mana dekat area Tamas tu tak nak pergi Big Joe, korang datang support Car Wash Uncle kan. Dekat Plaza Damas 3 Hartamas. Okay, turun kat B2 parking, kau akan jumpa Car Wash ni. So support lah kan, sifu aku ni. Alright, tak ada dia, tak ada Big Joe kan. Cun, subscribe